Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga serta para sahabat baginda, suri teladan sepanjang zaman. Terlebih dahulu saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menjalani ibadat puasa, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Walaupun sambutan kita pada tahun ini masih lagi dalam suasana Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Namun begitu, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak terima kasih atas inisiatif rakan-rakan guru dan staf sekolah yang telah berusaha untuk mengadakan juga program Ihya Ramadan bagi Sekolah Kebahasaan Pulau Beluru untuk tahun ini. Ucapan terima kasih dan tahniah juga saya kepada seluruh warga SK Pulau Beluru, terutamanya rakan-rakan guru dan ibu bapa yang telah memainkan peranan untuk menghidupkan suasana pembelajaran di rumah masing-masing, dengan guru-guru memberi kerja dalam online dan ibu bapa mengawalnya di rumah. Walaupun dalam suasana internet kita di gugusan kepulauan ini amat perlahan dan slow sekali. Tahniah dan terima kasih kepada semua yang telah memberi kerjasama dalam program kerajaan itu. Banyak aktiviti yang dirancang oleh program Ihya Ramadan bagi tahun ini. Yang pertamanya, pada setiap hari Ahad bermula jam 10.30 pagi hingga 10.45 pagi, kita akan mengadakan program membaca Al-Quran, iaitu Tadarus Al-Quran, bermula pada setiap hari Ahad sehingga hari Rabu. Di sini saya meminta kerjasama daripada ibu bapa untuk mengawal anak-anak supaya berada sekejap di rumah untuk membaca Al-Quran bersama-sama serentak seluruh di gugusan pulau selama 15 minit sahaja. Kemudian pada setiap hari Khamis sepanjang Ramadan ini, kita akan membaca surah Yasin. Selama selesai kita membaca surah Yasin bermula jam 10.30 pagi juga. Jadi di sini kerjasama daripada ibu bapa dan guru-guru saya amat harapkan supaya program ini dapat berjalan pada setiap hari Ahad sehingga hari Khamis. Program Masih Ada Yang Sayang tetap dijalankan seperti biasa. Guru-guru akan memilih murid-murid yang layak untuk dijadikan sebagai anak angkat. Dan kita akan sampaikan sumbangan tersebut dengan cara yang paling boleh kita lakukan dalam Perintah Kawalan Pergerakan ini. Begitu juga program penyampaian wang raya dan duit zakat kepada anak-anak, barang-barang zakat kepada anak-anak dan juga keluarga yang memerlukan. Selain daripada program-program tersebut, kita juga akan mengadakan program pertandingan kuis sempena bulan Ramadan. Jadi saya harap agar murid-murid semua dapat menyertai program yang akan diadakan oleh Penatian Agama Islam Sekolah Kebangsaan Pulau Beluru. Begitu juga pada tahun ini saya nak mengucapkan tahniah kerana kebanyakan kita, boleh dikatakan semua rakan-rakan guru di SK Pulau Beluru dan juga bapa-bapa di gugusan kepulauan sana telah pun dinaikkan pangkat menjadi imam untuk solat tarawih, sunat solat tarawih pada bulan Ramadan ini. Jadi saya mengucapkan tahniah dan jalankanlah aktiviti sunat tarawih kita di rumah masing-masing dalam suasana Perintah Kawalan Pergerakan ini. Dan saya juga amat berharap setiap aktiviti yang dijalankan di rumah bersama dengan anak-anak, begitu juga dengan rakan-rakan seluruh warga SK Pulau Beluru, agar dapat menghantar gambar-gambar tersebut untuk kita jadikan sebagai satu album yang penuh bersejarah pada tahun ini dalam suasana Ramadan, dalam suasana Perintah Kawalan Pergerakan PKP COVID-19 ini. Pada tahun ini juga kita tidak dapat mengadakan majlis sambutan Hari Raya seperti tahun-tahun lepas yang kita adakan. Banyak kios yang kita adakan, ada kios sate, ada kios roti canai,
ada kios Maggi goreng dan bermacam-macam kios kita adakan untuk murid-murid dan ibu bapa di SK Pulau Beluru. Tetapi pada tahun ini, walaupun dalam Perintah Kawalan Pergerakan, kita tetap juga akan mengadakan program tersebut dengan cara kita akan membahagikan, menghantar sedikit sebanyak kuih raya kepada setiap keluarga yang belajar di SK Pulau Beluru ini. Walaupun dalam serba kesusahan dan kepayahan dalam suasana Perintah Kawalan Pergerakan ini, saya amat berharap program Iya Ramadan bagi SK Pulau Beluru ini tetap dijalankan seperti biasa. Jadi sekali lagi lah saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua guru, semua staf, semua warga SK Pulau Beluru, kepada semua syarikat-syarikat yang bekerja dengan SK Pulau Beluru, kepada NGO-NGO orang perseorangan yang telah sama-sama menyumbang ke arah untuk menjayakan program Iya Ramadan bagi tahun 2020 ini. Semoga dengan pemberian dan sumbangan daripada tuan-puan ini, Allah sahaja yang dapat membalasnya. Nyiru tapak tangan, sentiasa kami terima sumbangan daripada anda semua. Jadi untuk akhirnya, sekali lagi saya ucapkan selamat berpuasa, selamat menjalani ibadat puasa, selamat menyertai program Iya Ramadan, dan banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya COVID-19 ini berlalu dengan cepat dan kita dapat kembali ke sekolah dengan semula. Dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan program Iya Ramadan tahun 2020 Sekolah Kebangsaan Pulau Beluru. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.